Alright, so konten hari ini untuk YouTube dan juga TikTok. Esmek, seorang pemain yang bernama Abang Syam sedang menuju ke rumah customernya daripada Peluang Johor ke Melaka, Masjid Tanah Melaka. Kemudian pada kilometer 183 Highway Plus menuju ke Melaka. Dah sampai Melaka dah ni. Selepas exit Jasin menghala ke Melaka, selepas exit Jasin, motor beliau telah mampus. Motor beliau telah mati dan tidak menghidupkan diri langsung. Itu ialah motor beliau, iaitu Yamaha S-Max. Mileage motor ni baru 60 lebih. 60 lebih. Service on time. Tiba-tiba mati. Apa penyebabnya, guys? Tiba-tiba mati, tidak dapat dihidupkan. Jadinya kita keluarkan barang-barang tool kita dan helmet kita duduk tinggi kat situ. Saya nak cuba tengok pelak dia. Saya nak cubalah. Kok lah pelak je kan. Kita tak tahu. Kita nak try cuba pelak dia. Sebab tak ada code error apa semua, tak ada. Tiba-tiba mati je. Jom geng. Baik geng, so ini rupa pelak dia. Boleh tahan. Dahsyat juga rupa pelak dia ni. Adakah pelak je geng? Adakah pelak sahaja? Kita tak tahu. Tapi kita nak try bersih-bersihkan. Kokol lah hidup. Okay, kita try berus-berus dawai apa, kikis apa semua bagai lah. Okay. Aduh, apa? Dah geng, so setakat ni je lah yang kita boleh bersihkan. Kita try dulu. Okay, takut dia bersalut dengan karbon sangat, api dia tak boleh nak ni. Dah geng, so jom kita try. Tak hidup kah geng? Rasa pelak lah. Dia macam nak hidup tapi dia tak hidup. Pelak kan? So geng, itu sahajalah. Enjin tak hidup. Okay, pelak. Kita check api pelak ada. Dia macam ni. Kita tekan starter tu, gitu. Dia nak hidup sekali, satu letupan je dia dapat. Lepas tu dia tak hidup. Enjin senyap, bising lah. Orang bercakap lah lalu. Tadi tak bercakap, tak lalu. Enjin senyap je kan. Aku baru stop dekat mana tadi? Aku stop dekat Paguh tadi. Lepas tu aku bawa lantai santai je kan. Tiba-tiba jam. Enjin standard tiba-tiba jam. Sebab tak ada code error tau. Code error tak ada. So bahagian elektronik tu kita macam percaya je lah, okey je lah kan. Aku syak ni enjin dia ni. Dia punya antara timing ke, ada timing putus boleh jadi, valve bengkok ke, piston bocor ke kan. Aduh, kita ni tak ada nak memikir lagi nak spek. Tapi dia mari gini, kita jadi kita tengok lah nanti. So sekarang aku tunggu Plus punya bolis bantuan untuk tengoklah dia boleh angkut motor ke macam mana. Okay, kalau boleh angkut motor, alhamdulillah lah.
boleh angkut motor ni pergi kat exit ke mana-mana. Takkanlah tinggal tepi hutan ni kan. Kita tinggal dekat exit ke, kita letak dulu parking dekat tempat yang selamat dulu, and then baru kita ambil dengan 4x4. Sebab aku punya Triton pun, bukan Triton aku lah, Triton bapak aku. Triton yang aku selalu bawa tu pun dekat Kemaman sekarang. Aku tak bawa pergi Keluang. Wife aku dekat Keluang ada kereta Exora je. Motor ni tak muat kereta Exora. Kalau LC apa semua boleh sumbat lagi, tapi motor ni tak boleh. Motor ni besar sangat, tak muat Exora. So tunggu plus lah kejap. Nak pergi repair motor orang, motor sendiri jam. Right, so aku sekarang dekat hentian Bemban. Dan inilah estimate aku. Aduh, engine jam. Mileage baru 60 lebih kan. Ada lah tu kan, motor Yamaha. Biasa lah, Yamaha ni jenama je mahal, tapi kualiti lebih kurang je. Cuma dia menang dekat spare part. Spare part dia banyak, tu je. Okay, nak kira kualiti Alright gang, kita dah panggil towing. Kita dah panggil towing lah. Kita dah naikkan S-Max ni atas towing. Lepas tu aku akan parking S-Max ni dekat rumah saudara aku dekat Melaka Tengah. Parking dulu. Lepas tu tengok lah macam mana aku nak cabut enjin bawa balik ke macam mana. Aku nak ambil Triton dulu ke, tengok lah, nanti kita fikir lagi. Okay, so job hari ni terpaksa tunda lah atas sebab-sebab yang tertentu. Okay, nanti kita sambung video ni. Okay, alright gang, so inilah kejadiannya kat rumah. Dan wife aku pun dah selamat sampai sini. Pelapis-pelapis berempit. Wah ni, kita dah berjaya cabut enjin ni. Complicated gila dia punya wire. Memang complicated. Memang tamu tangan pemain cantik kan. So aku akan bawa balik enjin ni. Aku akan bawa balik, masuk dalam Exora. Lepas tu aku akan repair kat rumah.